Seorang remaja berusia 13 tahun maut selepas tercampak keluar dari sebuah kenderaan yang terbabas di kilometer 189.1 Lebuhraya Utara Selatan arah selatan dekat Jasin, Melaka pagi tadi. Nahas yang berlaku sekitar jam 7.50 pagi itu turut menyebabkan 8 lagi mangsa lain cedera termasuk 2 parah. Menurut Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), kejadian berlaku apabila kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Velfire itu dalam perjalanan dari arah Air Keroh menuju ke Jasin. Kemalangan dipercayai berlaku apabila tayar kereta dinaiki mangsa pecah sebelum terbabas melanggar pembahagi tengah Lebuhraya dan terhenti di lorong kecemasan. Kejadian itu menyebabkan remaja terbabit tercampak ke lorong kiri jalan, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala mangsa yang parah membabitkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun dan ibunya. 6 lagi mangsa cedera ringan termasuk pemandu lelaki dan 3 lagi anaknya. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Melaka dan Hospital Jasin untuk rawatan. Kemalangan turut menyebabkan kesesakan trafik sehingga lebih 7 km di kedua-dua arah.